Okey lah. Makan pumpun lah. Memang kegemaran dia. Daun baru memang kegemaran pumpun. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay guys, bersua lagi. Kita check kali ni gang. Ini tanggal 9 Februari, hari Ahad. So ini aku tukar planning lah. Lama aku tak turun, hampir setahun dah kita, setahun. So selesai dah sesi. Oh, ada tarik. So aku berada di Sakus guys, Sakus. Pacak 2 joran sama dengan abang ni. So ni itu dengan anak dia, 2 orang. So aku park sini lah, air dah pasang ke. Sampai kat sini lah. Mari tadi dia air landai lagi bawah lagi. Air ni dah naik ni. So sekarang dah pukul 4. Ambil petang lah. Ini gelas pukul 4 air tinggi pukul 4. So kejap lagi dia sebut balik lah. So jadinya umpan pun nak habis dah. Aku mari tadi dalam pukul tengah hari aku mari lah. So umpan pun tak banyak. Umpan udang hidup lah aku beli. Udang hidup. Nak buka pada tu. So 2 joran kalau bawa 2 joran. Tengok apa jadi apa hasil ni. Korang stay tune lah. Tengok apa cerita ni. Okey, kepada yang baru sampai, kepada yang baru terjumpa channel ni, selamat datang, selamat menonton dan harap korang semua terhibur. Sebelum tu korang subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu geng. Subscribe kepada yang baru sampai, selamat datang. Kepada yang dah support ribuan dan jutaan, terima kasih. Aku dah nonton korang semua. Semoga berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan segala urusan harian korang lah. Okey, tanpa masa geng, jom kita mancing geng. Kita try menunggu air masin pula ni. Start dulu dah lama, hampir setahun setahun kembali balik. Kita mencari lesen lah, lesen. Okey. Stay tune guys. Kena. Kena geng, kena. Kenapa? Duri. Udang hidup tak makan, nasib baik kan. Dia makan udang hidup. Rilis. Saiz macam tadi saiz tadi lah. Okey lah. Makan pumpun lah. Memang kegemaran dia. Daun baru memang kegemaran pumpun.
Dah ada sai. Air rapat besar lagi. Tuan ni. Itu sana. Lubuk ni. Tapi ni masalah. Makan apa pun. Tadi makan udang. Oh ya. Yang Oh. bos boleh. Mula-mula makan udang. Yalah, udang pun dia makan juga. Rumpun pun dia makan. Manis kan ni. Masak air lah. Masak steam. Apa ni lagi? So ikut lah. Mantap. Strike gang. Strike off kamera. Alhamdulillah, tak nampak gang. Mulut dah kecil lah. Mulut kecil, mata kena kecil Mantul. Okay, rezeki kamera. Batu. Oh, kena cepat. Oh, tak ada. Cuk. Makan, makan. Main-main lah. Sap, right? Oh, kena. Kecil tak? Oh, ada. Ada. Start makan dah. Buntal. Baru sebut. Dia dah bagi ya. Buntal geng. Aduh, dah kacau lah. Bawa kawan. Patut makan ketuk kecil-kecil je. Buntal. Kasar buntal dia. Banyak ikan ni. Ikan dah datang banyak. Ikan besar-besar. Ikan kecil dah tak tahu mana. Mengalah lah hingga ikan besar. Tarik putar. Senyap lah. Okay guys, strike je ya. Strike. Tak kompak geng. Tukar geng. Hati-hati Oh, nak buka ni. Ni. Sure. Seal. Masih lagi. Ada 2 ekor. Satu je. Panjang tu.
Jom kopek makan. Makan dekat. Haha. Okey. Aduh. Dia makan memang macam tu lah. Tik. Hei, bawa umpan ni. Bawa umpan pari. Aduh. Kacau ni. Okay geng, aku ingat setakat ini saja video aku untuk hari ni geng. Alhamdulillah 2 ekor ya, 2 ekor slide off kamera lah. Tapi memang ada hasil lah. Hari ni tak kempau lah Daun baru satu, seekor lagi tukar pari tukar. So memang rezeki lah Alhamdulillah bagi untuk lesen lah untuk tahun ni. So spot Star Cruise tu, kapal baru lalu tadi kapal. Kau nampak kapal tu baru lalu je. So memang air pasang tak boleh mancing tengok. Pancing aku dah daripada bawah tadi, aku dah letak atas ni. So nanti dia akan naik lagi ni. So bila air pasang kat sini dia tak apa nak makan Ini pot memang pot guna anak udang anak udang. Bukan anak udang, guna udang kopek. So dia makan udang. Pumpun tak jalan pumpun ada tak jalan. Dia ada brother abang tu, dia bawa pumpun tak habis umpan dia. Udang habis. So dia brother tu pun dah balik brother tu pun dah balik. So aku ni pun nak balik lah ni. Umpan pun nak habis lah. So dah sampai lah. Nanti kita tengok hasil. Sebelum tu korang lupa subscribe, like, share dan komen. Subscribe dulu geng, subscribe, like, share dan komen. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini dia ini hasil dia. Panas lah. So daun baru sekor. Pari tukar. Pari sekor. Cerah lah ni. Pari. So ni sekor.